Saya mula bertugas di UTEM. Perbualan awal tu namanya UTEM pada 1/2/2001. Bila keadaan ni kita nampaklah sebenarnya perkara yang akan mendatang, cabaran akan mendatang lah. Jadi sempat juga kita buat paperwork, dapat tambahan anggota. Dalam masa yang sama kita gunakan pengawal outsource. Macam contoh kita ada makmal sebelah dulu kan, di kedai ada makmal. Jadi makmal tu kita statikkan pengawal di situ 24 jam melalui kawalan pengawal swasta. Dan saya masih ingat lagi, asrama penempatan student sebelah belakang tu dekat sekolah menengah tu. Dia ada satu row, tak silap saya, kat situ boleh muat saya ingat dalam, kita ada dalam 10 lot, saya ingat 700-800 student juga lah dekat situ. Selain daripada deretan kedai tu masih menggunakan. Jadi kenal pasti, jadi kita boleh kontrol pergerakan dewan ni semua. Itu satu cabaran. Yang kedua, cabaran jenayah lah sebenarnya. Bila kita dah sebelum manpower kita cukup, sebenarnya berlaku juga macam saya nyatakan awal tadi, berlaku jenayah. Kehilangan komputer di pejabat, kemudian kehilangan kain baju student ni. Sebenarnya kita dapat tangkap, kita serahkan kepada pihak polis. Tapi Cina tu tak bersihat lah kepala dia. Saya ingat lagi, dia duduk kat kawasan tu juga, Cina tu. Jadi tangkap, itu terserah polis apa dia nak buat lah.